lurus. So ni garis lurus, yang ni pun garis lurus. Okay, info dia bagi MN 8 cm. NP pula 18 cm. MN kat mana? Sini. Sini ke sini adalah 8. Lama. Okay. 8 cm. 8 cm. Okay. N ke P pula adalah 18 cm. So ni adalah 18 cm. Dia nak cari apa? Dia kata hitung panjang KL. Yang dia nak adalah hujung ke hujung KL. So apa kita boleh buat? Tengok dulu formula apa yang ada kat apa yang soalan ni bagi. Okey, soalan bagi MN, dia bagi NP. Automatik kalau tengok M ke P adalah diameter bulatan ni. So kita tahu MN, okey, diameter bulatan sama dengan MN tambah NP. So sama dengan, nampak tak? Sini 8, sini ke sini 18. So kita ada 8 tambah 18 sama dengan 26 cm. Okay. Bila dapat diameter, automatik boleh cari jari. Okay. Kenapa jari penting? Jari separuh, betul? Kalau nak cari KN, kat sini. Kalau kita ada jari, automatik kita boleh buat segitiga. Okay. So nampak tak? Jari sama dengan separuh daripada diameter ataupun diameter bahagi 2. So kita dapat 26 bahagi 2 sama dengan 13 cm. So automatik tahu jari 13 cm. So kat sini OK ni adalah 13 cm. Kalau berlukis ni, sini nampak segitiga ni adalah 13 cm. Kalau boleh cari ON, kalau tahu ON ni dah 13, automatik boleh cari KN. So ON ni berapa? Okay. Kita tahu sini ke sini adalah 18 cm. Okay, kita tahu NP, tadi kan dia bagi NP sama dengan, NP sama dengan 18 cm. Macam mana nak cari NO? NO pula sama dengan 18 cm. Tolak dengan jari lah 13 cm. Sama dengan 5 cm. Nampak tak sini? N ke P 18 cm. Jari je adalah 13 cm. Automatik NO ni adalah 18 tolak 13. Dapat 5 cm. So sekarang kita dah ada jari. Nampak sini jari dia. Saya keluarkan. Sini 13 cm. Sini 5 cm. Kita dapat cari KN. Bila dapat cari KN, darab 2 dapatlah L. So KN kat sini. Guna formula apa? Guna formula Pythagoras Theorem. Okay, di mana kita tahu KN kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2. Ingat lagi tak? Okay, ni yang paling panjang. So, side ni kuasa 2 tambah side ni kuasa 2 sama dengan yang ni kuasa 2. So, KN kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Okay. KN saja sama dengan, boleh buat terus punca kuasa 2. 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Tekan kalkulator dapat 12 cm. Okay. Bila kita dah ada KN sama dengan 12 cm, boleh tak cari KL? Boleh tak cari KL? Boleh. Saya punya ni dah macam rata-rata, right? So, ni macam ni. Okay. Ni first. Ni second. So, third dia adalah cari KL. KL sama dengan 2 kali KN. Sama dengan 2 darab 12 sama dengan 24 cm. Raja di sebelah menunjukkan sebuah bulatan yang berpusat di O. O kat tengah. JKL dan KOM ialah garis lurus. Diberi JK sama dengan KL sama dengan 15 cm. Okay, mana JK? JK 15 cm, KL 15 cm. Okay, ni 15 cm. Sini pun 15 cm. Okay, lepas tu apa lagi?
Jejari bulatan 25 cm. Jejari kat mana sini? OM ni. OM ni adalah 25 cm. Kan? Jejari ni separuh. Hitung panjang dalam cm garis KOM. So yang dia nak adalah KOM. Right. Kita tahu kalau nak cari KOM sama dengan KO tambah OM. OM ni dah tak ada masalah lah. OM ni jejari dah ada kat sini. Tinggal nak cari OK ni berapa. Okay, apa lagi info yang dia ada? Okay, 15, sini 25 cm. Okay, kalau kita tengok sekarang ni, okay, jejari 25 cm. Kita tahu jejari ni apa? Daripada pusat ke hujung. Sini ke hujung 25 cm. So OL ni berapa? Betul tak? OL pun tengah pergi hujung. So ni pun adalah 25 cm. Kalau awak keluarkan segitiga dia tu, saya keluarkan segitiga dia, nampak? So sini adalah 25 cm. Sini KL, ni adalah 15 cm. Kalau awak susun lawa, macam ni. 25, 15. Okay. KL, sini adalah OK. Guna formula apa? Guna formula Pythagoras Theorem. Pythagoras Theorem cakap apa? Sini kuasa 2 tambah sini kuasa 2 sama dengan yang paling panjang kuasa 2. So OK kuasa 2. So kita tahu kat sini OK kuasa 2 sama dengan apa OK ni? OK ni O ke K. Okay, tambah sini kuasa 2 tambah dengan sini kuasa 2. Okey. 15 kuasa 2 sama dengan 25 kuasa 2. So kita tahu OK kuasa 2 sama dengan 25 kuasa 2 tolak 15 kuasa 2. Nampak? Positif bila pindah jadi negatif. Okey, so OK sama dengan kan kuasa 2. Bila pindah jadi punca kuasa 2. 25 kuasa 2 tolak 15 kuasa 2 sama dengan 25 kuasa 2 tolak dengan 15 kuasa 2 dapat 400. 400 apa? Saya lupa nak punca kuasa. So sama dengan 400. Punca kuasa 400 dapat berapa? 20. So dapat 20. Soalan nak apa? Soalan nak OM. OM sama dengan KO tambah OM. So KOM sama dengan KO tambah OM sama dengan KO tadi berapa cm? KO adalah 20 cm. Tambah OM tadi adalah 25 cm. So dapat 45 cm.